Jom flashlight please. You're my flashlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam satu murid satu sukan, salam sayang semua. Hari ni 1 hari bulan 1 2026. 2036 already. Yes. 1:35 minit pagi. Kita tak nak balik lagi. Kita orang tengah nak lepak-lepak dulu, santai-santai dulu. Ya, tengah macam ni. Kita orang hari ni nak sambung podcast hari tu. Dan hari ni kita ada satu special guest. Special guest, okay. Kita import special guest kita ni daripada Bangi, okay. Oh, yes, one and only. Okay, by the way, special guest kita ni dia special sikit sebab dia korang bercakap, tapi hari ni dia akan bercakap depan korang, untuk korang semua. Kena bercakap, okay. Dipersilakan. Butang! Butang, cuba perkenalkan diri. Hai, nama saya Lepas sikit macam tak nampak. Amirul atau nama dipanggil Butang, umur 22. Oh, dah 22. So, memandangkan kita dah masuk tahun baru 2026 ni kan, apakah pengalaman paling manis kau dekat? Pengalaman manis buat Grab kot. Okay, aku cuba interpret lah. Sebab kau buat Grab tu sebab suasana dia ke, sebab vibe dia ke, suka hantar makanan kat orang ke macam mana? Aku suka suasana dia. Suasana riding motor tu kan. Lalu buat siang ke, malam ke? Malam Malam lagi biasa. kat KL. Untuk Tang, selalu bawa Grab dengan lagu apa? Ya, aku random doh. Kadang lagu Jiwang, kadang lagu rap, ikut mood saya. So memandangkan kau pun nak gerak Pening selepas ni kan, aku nak tanya kau something lah. Okay. Aku nak takut. Okay, aku nak tanya kau something. Kau jangan deep sangat Tak adalah. Korang cerita lah. Ya, okay. Okay. Apa yang kau nak buang dekat 2025 ni? And apa yang kau nak ambil untuk masuk dalam 2026 ni? Faham maksudnya? Okay, apa yang nak buang, apa yang nak ambil lah. Yeah. Aku rasa sifat pemarah tu kot. Aku kalau problem datang aku cepat marah. Aku cepat maki diri sendiri dulu lah. So 2026 kita cuba ubah sama-sama kita. InsyaAllah. Okay. Amin. Last year. What is your favourite month for last I think Jangan November. dekat sangat kot. Macam takut sikit. November kot. Why? year? Sebab my birthday. Oh, ya, lupa. Oh, by the way kan, kita orang selalu lupa benda dia tu. Bila birthday kau? Aku akan ingat. November 11. 6-11. Okay. Ingat tau. Yang bedih dia buat diam tau. Dia buat diam. Lepas tu nanti Okay. Clear dia. Aku sebenarnya tak suka. Aku jadi awkward kalau orang sambut birthday. Okay, faham. Cik. Macam awkward. What is your worst month for Last year. 2025? Aku rasa bulan 8 kot. Bulan 7. Oh, okay. Sebab aku kena saman. Plus aku langgar kereta orang. Serius lah? Asal aku tak tahu bodoh? Memang lah, aku diam-diam lah. Betrayal! Mami tak cerita, sial. Tapi nasib baik dah settle lah. Semua dah bayar semua. Tapi Alhamdulillah. 500 kat lah bayar. Ui, ni motor. Mana tu lah. Mami tak bagi tahu lah, Mami. Dia kebetulan dia reverse. Aku pula tengah tengok map tu. Kau kira? Aku okay lah. Cuma terbalik sikit lah. Uish, nampak tu. Okay. So hati-hati lah buat Grab. Satu guys. Hati-hati bawa kereta juga. Masalah tu cerita yang pendam sangat, okay? Mamat ni koyak tu lah, tak ribu tu. Mana aku pendam. Tak, sebab aku malu sebenarnya nak cerita orang. Apa yang kau malu lah cerita orang? Mana tak ada. Tak orang lah. Tapi nasib baik aku langgar kereta dia. Sebab kalau aku terlepas kereta dia, aku langgar kereta Mercedes yang tengah parking tu. Oi, semat. Apa yang wishlist kau yang kau dah Kau buat? dah achieve. Dah achieve lah dekat. Aku ni kot, aku perform dapat tak malu kot. Ya, betul. Hutang dah improve macam ni. Improve lah sikit. Dah boleh bercakap depan crowd. Ya. Hutang ni introvert sebenarnya. So dia boleh bercakap dekat crowd. Okay lah. Aku rasa improvement yang okay lah. Tak Apa wishlist kau untuk tahun depan pula? tahun depan, ya aku rasa banyak lah. Sebab aku study kat Penang. Aku rasa aku follow the flow je kot. Sebab kat Penang aku tak tahu macam mana suasana lagi kan. Tahun tadi kat Pening guys. Penang tu guys. Pening guys. Ada hari nasi kandar. Oh my god. Oh my god. Anak mami. Oh my. Cari anak mami lagi, anak mami. Ya Allah. 2026 ni kau Okay, mesti. 2025 Butan dah dapat lesen, okay? Aha. Yes. Basket! Member dah boleh buat kereta guys. Dah boleh naik genting. So Naik kereta. saintis lepas ni semua dah boleh buat kereta, okay? Yes. Yay. 5 orang dah, bukan aku dengan Semar je buat kereta, okay lepas ni. Dah tak marah ya.
Tapi mostly memang semar lah buat kita. Ya tu. Aku tidur. Shout out semua. Ada semar. Lah, wishlist. Harapan kau untuk tahun ni. Tahun ni. Ya. Jaga solat. Itu saja, jaga solat. InsyaAllah. Jaga solat guys. InsyaAllah semuanya akan teratur. Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Allah jaga kita. InsyaAllah. Okay, guys. Thank you. Bye-bye. Tak ada. Cuba kau suggestkan. Siapa suruh bring that up? Apa trio couple? Apa tak tahu. Trio couple pula. Yang hari tu suka Yang mana trio couple yang kita 3 orang gigi tu. Ada. Tak apalah. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi ya guys. Aku rasa dia mimpi guys. Kita dah balik awal couple tu. Okay. Oh. Okay, itu saja daripada kami. Thank you guys. See you Bye. guys on the next Bye. podcast. Okay.